صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي
المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, hari ini kita sambung majlis kita, majlis yang ke-7 selepas ditangguhkan sebanyak 2 minggu kerana ada beberapa masyakkah. Dan kita sambung hari ini daripada kitab Nahjus Salikin, Ikhtisar Minhajul Abidin pada aqabah yang ketiga. Al-aqabatus salisatu aqabatul awaiq. Aqabah yang ketiga, halangan yang ketiga adalah halangan awaiq. Jadi aqabah pertama telah dibicarakan iaitu aqabah ilmu dan makrifah. Kemudian setelah seseorang hamba itu dapat melalui aqabah ilmu dan makrifah, maka dia perlu melalui aqabah taubah, halangan taubat. Dan di sana yang telah kita bincang ada beberapa cabaran dan halangan ataupun tipu daya syaitan terhadap seorang hamba untuk hamba tersebut bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan daripada aqabah taubah itu adalah kok mana pun, lagu-lagu mana keadaan kita sekalipun, hendaklah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau seseorang hamba itu dia takut kembali kepada dosa setelah bertaubat, maka dosa yang dia bimbang terjatuh itu, jangan pula dia niat nak buat dosa. Sebab kalau dia niat nak buat dosa ketika bertaubat, itu tidak dinamakan taubat. Kerana syarat taubat itu adalah azam tak mahu kembali. Tapi mungkin di sana ada satu lintasan dalam hati dia yang dicampakkan oleh syaitan, yang mana dia akan rasa, dia bimbang dia akan kembali buat dosa. Maka dosa yang dia bimbang berlaku itu sekiranya berlaku, itu adalah dosa yang baru. Adapun dosa yang dia dah bertaubat, sekarang diampunkan oleh Allah Ta'ala sekiranya cukup syarat-syarat dia. Cuma yang terbaik itu kita minta daripada Allah, semoga kita istiqamah tetap
tidak kembali kepada dosa yang telah dibuat. Bahkan istiqamah dalam taubat, kembali dan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Imam Ghazali sebut, fa in tubta thumma naqatta taubah wa utta ila dhanbi thaniyan. Kalau kamu dah bertaubat, kemudian kamu tercabut daripada taubat, maknanya kembali buat dosa, wa utta ila dhanbi thaniyan fa'ud ila taubati mubadiran. Kemudian hendaklah kamu kembali kepada taubat dengan segera. Dan kata Imam Ghazali, wa kama takhazta dzamba wal auda ilaihi hirfatan. Sebagaimana kamu jadikan dosa dan kembali kepada dosa itu satu pekerjaan, fattakhidhi taubata wal auda ilaiha hirfatan. Maka hendaklah kamu jadikan taubat dan kembali kepada taubat sekiranya terjatuh dalam dosa itu kembali, hirfatan. Jadikan taubat itu juga pekerjaan kamu. Sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi setelah seseorang hamba itu dapat litah aqabah taubah, halangan taubah, maka dia masuk pula halangan yang ketiga, halangan awaik. Halangan yang menghalang hamba itu untuk meneruskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin ni, antara tajuk yang paling panjang sekali adalah aqabatul awaik. Aqabah ni lah, aqabah yang ketiga ni. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, summa alaika, kemudian lazim ke atas kamu. Alaika, yani ismu fi'lil amri, isim fi'il amar, yani ilzam. Ya talibal ibadati, wahai orang yang menuntut ibadah, bidaf'il awaik, dengan menolak awaik. Apakah awaik? Al-mawani'u syaghilatu 'anil ibadati, iaitu halangan-halangan yang menyibukkan, yang menghalang seseorang hamba itu daripada meneruskan ibadah. Hatta tastaqima ibadatuka, sehingga tertegak istiqamah betul lah oleh ibadah kamu. Lawan semua awaik ni, lawan semua halangan ini sehingga ibadah kamu itu tegak, ibadah kamu itu betul, ibadah kamu itu istimrar, berterusan. Wahia arba'atun, maka untuk kita tolak awaik ini, kita perlu kenal. Jadi, wahya arba'atun, ada 4 halangan yang menghalang seorang hamba itu daripada nak lakukan ibadah. Yang pertama sekali adalah ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Yang kedua, al-khalqu, makhluk, manusia. Yang ni halangnya hak kita nampak. 2 halangnya hak kita nampak, 2 halangnya yang kita tak nampak. Apakah halangnya tersebut, bagaimana cara nak hadapi, akan ditafsilkan oleh musannif lah dalam kitab dia. Maknanya akan datang nanti. Asyaitanu, kemudian syaitan, kemudian an-nafsu. Ini adalah musuh halangan yang kita tak nampak. Syaitan dan nafsu. 4 ni. Baik, al-a'iqul awwalu. A'iq, penghalang yang pertama adalah ad-dunya, dunia. Wadaf'uha, dan bermula menolak dunia itu, wadaf'ud dunya bitajarrudi, dengan tajarrud. Dengan tajarrud, makna tajarrud itu adalah al-inziwa wa takhalli, makna dengan membebaskan diri kita anha anid dunia, an hubbiha, daripada cinta kepada dunia. Sebab kita kok mana pun kita kena duduk di atas dunia dan kita kena bergelumai dengan dunia. Khijai buat kita pun khijai dengan dunia. Tapi yang dimaksudkan dengan tajarrud di sini, at-takhalli di sini, anha anid dunia, an hubbid dunia, daripada cinta kepada dunia. Maknanya walaupun duduk di atas dunia, tapi hati jangan berpaut padanya. Jadikan dunia itu hanya sebagai landasan sahaja, sebagai wasilah, sebagai asbab sahaja. Wazuhdi fiha, dan zuhud padanya. Yani al-i'rad, makna hati kita tolak. Walaupun dia duduk depan kita, tapi hati kita tolak dunia tersebut. Itu cara nak elakkan diri daripada dunia. Maka ini pun kena dibuka baliklah kitab-kitab yang asas seperti kitab Al-Arba'un fi Usuluddin, karangan musannif Imam Ghazali sendiri, kitab Penawar bagi hati, bagaimana penerangan mengenai zuhud itu sendiri. Zuhud ni ada tiga jenis, 3 peringkat zuhud ni. Yang pertama sekali adalah at-tazahud. Zuhud dengan maksud at-tazahud. Zuhud maknanya kita orang awam ni kok mana pun biasanya hati kita ni akan
berpaut pada dunia. Sukar untuk kita nak bebaskan hati kita daripada dunia. Tapi kita mujahadah nak lawan pautai tersebut. Kita lawan ikatan tersebut. Itu dinamakan at-tazahud. Bukan zuhud lagi sebenarnya, tapi tazahud. Itu peringkat pertama. Maknanya kita cuba lawan. Hati kita nak, tapi kita lawan. Itu at-tazahud. Yang keduanya, orang yang dia tolak dunia pada batin dan pada zahir. Dia cuba lari daripada dunia. Itu pertengahan. Yang ketiga, yang kita sebut sebagai dunia hanya duduk di tangan dia tapi tidak dalam hati dia. Ini adalah orang zuhud hakiki. Kalau orang beri duit 1,000 ke dia pun, dia boleh ambil 1,000 tadi. Hati dia tidak terjejah. Dan dia boleh bagi kepada orang lain pula tanpa dia teringat kepada 1,000 tadi. Itu orang yang zuhud hakiki, peringkat ketiga lah. Jadi, nak menolak dunia tadi dengan tajarrud anha an hubbiha wa zuhdi fiha, dan zuhud padanya. Ai al-i'radu anha. Wa innama, dan hanya sahaja lazimaka, lazim ke atas kamu, lazimaka hazat tajarrudu, lazim ke atas kamu tajarrud ini wa zuhdu li amrayni. Lazim ke atas kamu oleh tajarrud dan zuhud ini kerana dua perkara. Kenapa perlu tajarrud daripada dunia? Sebab apa perlu zuhud daripada dunia? Li amrayni. Kerana dua perkara. Pertama sekali, litastaqima lakal ibadatu wa takthuru. Yang pertama, supaya istiqamah bagi kamu oleh ibadah kamu dah jadi banyak. Sebab kalaulah hati kita berpaut pada dunia, tidak zuhud pada dunia, ibadah kita tidak istiqamah, dia tidak jadi banyak. Sebab teringat semua bergelumai hati dengan dunia saja. Kalau bergelumai pun biar zahir saja, batin kita tolak. Itulah hakikat zuhud. Fa innar raghbata, sesungguhnya ar-raghbah, yakni at-tawajjuh wal iqbal ni. Makna menuju hati, raghbatul qulub, tawajjuhul qulub fid dunya, pada dunia ini, tashghuluka, dia akan menyibukkan kamu. Yani tashghuluka anil ibadati zahiran wa batinan. Duk teringat semacam. Duk tengok orang pakai kereta baru, berasa nak pakai kereta baru juga. Tengok orang ada nikmat lebih pada kita, tak nera tidur, teringat juga nikmat orang lain tersebut. Tak puas hati kalau tak boleh juga. Dia akan mari sifat hasad pula. Sebab apa? Sebab tidak ada zuhud. Ada raghbah dalam jiwa. Amma zahiruka, adapun zahir kamu, amma zahiruka, yani al-istighalu, amma al-istighalu bi zahirika ni. Mana yang kita kata menyibukkan kamu pada zahir daripada batin tadi, ammal istighalu bi zahirika, adapun menyibukkan kamu dengan zahir kamu, fabit talabi, maka dengan talab, yani fabit tahsil, letih duk cari dengan tuntut kena kerja sungguh-sungguh, nak banyak kena buat kerja biar sungguh, kena hasil biar sungguh, bila hati nak lebih kena buat usaha tu biar lebih, maka letih dengan at-talab tadi. Wa amma batinuka, adapun batin, yakni ammal istighalu bi batinika, adapun sibuk dengan batin kamu itu, fabil iradati wa hadithin nafsi, maka dengan iradah dan juga hadithin nafsi. Kalau hati duk teringat semacam letih, hadithin nafsi, jiwa kita sentiasa duduk sebut-sebut semua tentang dunia yang kita takkan dapat. Selagi tak dapat, selagi itulah tak puas hati. Wakilahuma, dan kedua-duanya itu, yakni at-talabu wal iradatu zahiran wa batinan tu, kedua-duanya itu yakni menuntut usaha pada zahir dan iradah, dan keinginan dalam jiwa itu, yamna'u anil ibadati, menegah kamu daripada ibadah. Tegah daripada ibadah, tak akan mampu buat ibadah. Jadi bagaimana nak ada istiqamah fil ibadah? Bagaimana nak ada istiqamah dalam ibadah? Kalau sekiranya ianya duk sibuk cari dunia dan hati dia sentiasa teringat kepada dunia. Fa innan nafsa wahidatun, maka alasan dia Allah. Inna di sini menempati Allah. Kenapa dua-dua perkara ini menghalang daripada ibadah? Fa innan nafsa wahidatun, kerana nafsu itu satu je. Wal qalba wahidun, hati pun satu. Fa iza ishtaghala bi syai'in, yakni fa iza ishtaghala dzalikal qalbu bi syai'in, apabila sibuklah oleh hati itu dengan suatu, inqata'a, jawabnya nescaya putus.
terhentilah ia inqata'a dzalikal qalbu an diddihi, daripada lawan suatu an diddi syai'. Maksudnya kalau sibuk dengan dunia, putus pada akhirat. Kalau sibuk dengan akhirat, putus pada dunia. Dia tak boleh nak dua-dua. Wa inna mathalad dunya, maka sesungguhnya perumpamaan dunia wal akhirati, dan akhirat itu kamathalid durrataini. Durrah ini adalah jamak kepada durrataini, jamak kepada durrah. Durrah makna durrah, tasniyatul durrah wahya imra'atu zawjiha, madu dia lah, seperti dua orang perempuan yang bermadu. Jadi nak beripu dua-dua tu payah. Nak beripu dua-dua satu perkara yang mustahil pada adanya lah. Dan kalau nampak boleh duduk sekali pun zahir je. Hati tu payah nak redha, nak terima. Sebab itulah barang-barang payah. Jadi sebab itulah kata Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, kata beliau, biqadri ma tahzanu lid dunya. Dengan kadar kamu sedih terhadap dunia, yakhruju hammul akhirati min qalbika. Keluarlah oleh keinginan cinta akhirat daripada hati kamu. Kalau kita sedih sebab tak oleh dunia ini, maka masa tu jugalah keluar kasih kita kepada akhirat. Wa biqadri ma tahzanu lil akhirati, dan sekadar mana kamu sedih kerana akhirat, maknanya kita teringat dosa-dosa kita, kita teringat bahawasanya kita ni akan selamat ke di akhirat nanti, sedih kita. Adakah kita orang yang bahagia ataupun tercela? Maka kadar kita sedih terhadap akhirat itu, yakhruju hammud dunya min qalbika, keluar juga kecintaan dunia daripada hati kamu. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, in ardaita ihdahuma, jika kamu redakan salah satunya, ihda durrataini askhattal ukhra, kalau layak isteri pertama ni isteri kedua marah, layak isteri kedua isteri pertama marah, tak boleh nak puas ke hati dua-dua. Wa innahuma, dan perumpamaan dunia dan akhirat ini juga adalah wa innahuma wa innad dunya wal akhirata kal masyriqi wal maghribi, seperti masyriq wal maghrib, timur dan barat, tak ke berhimpun. Biqadri ma tamilu ila ihdahuma, dengan kadar barang yang cenderung oleh kamu kepada salah satu daripada keduanya, a'radta anil akhari, nescaya kamu berpaling daripada yang lain. Kalau berpaling ke timur, tidak berpaling ke barat. Kalau berpaling ke barat, tidak berpaling ke timur. Itu yang pertama, kenapa perlunya sifat tajarrud dan juga zuhud. Baik, yang kedua, wasani li'annahu yuksiru qimata amalika. Kerana zuhud itu yuksiru qimata amalika. Kerana zuhud itu dia akan membanyakkan nilai amalan kamu. Wa yu'azzimu, yani wa yu'azzimu hadha zuhdu qadrahu, qadra amalika wa syarafahu wa syara amalika. Kerana zuhud itu dia akan membanyakkan nilai amal kamu dan juga mengagungkan kadar amal kamu dan kemuliaan amalan kamu. Maknanya bila seseorang itu bersifat zuhud, amalan yang dilakukan dalam hati yang zuhud itu lebih bernilai daripada amalan yang dilakukan dengan hati yang teringat kepada dunia. Itulah sebabnya diperlukan sifat zuhud dan juga sifat tajarrud daripada dunia ini. Makna zuhdi, baik, apa yang dikatakan dengan zuhud? Kata musannif rahimahullahu ta'ala, az-zuhdu, bermula zuhud itu inda ulama'ina, di sisi ulama kami, yakni ma'asyiras sufiyyatilah, dalam kalangan ulama sufi rahimahumullahu ta'ala, zuhdani. Zuhud di sisi kami, kata mereka, ada dua jenis. Ada dua zuhud. Zuhdun makdurun lil abdi. Yang pertama, zuhud yang makdurun lil abdi, yang mampu bagi hamba, mampu dibuat oleh hamba. Wa zuhdun ghairu makdurin. Dan yang kedua, zuhud yang tidak mampu dibuat oleh hamba. Falladhi huwa makdurun salah satu asya'a. Maka bermula yang iaitu, yakni fazuhdul ladhi huwa makdurun.
Maka bermula zuhud yang iaitu mampu dilakukan oleh hamba salah satu asya'a. Ada 3 perkara. Ada 3 peringkat. 3 jenis. 3 perkara. Kena buat 3-3 ni. Maknanya zuhud ini boleh dilakukan oleh hamba. Maknanya hamba itu perlu mujahadah. Perlu berusaha untuk nak capai zuhud ini. Dia boleh buat. Bila boleh buat zuhud ni, maka dia akan dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan zuhud yang tidak mampu dibuat. Yang ni setelah hasilnya 3 perkara ini. Yang pertama sekali adalah tarku talabil mafqudi minad dunia. Meninggalkan menuntut yang tiada daripada dunia. Maknanya barang tak ada tangan kita. Jadi kitanya ada sekadar tu je. Jadi kita tinggalkan menuntut dengan kecintaan yang kuat lah. Kalau menuntut untuk meneruskan kehidupan kita sebab nak bagi nafkah, itu memang wajib. Tapi maknanya menuntut satu benda yang tidak ada, yang mana kalau kita cari benda tak ada pun tidak berhajat pun sebenarnya. Tidak jadi keperluan kita pun. Jadi kita tinggalkan menuntut benda hak tak ada daripada dunia itu pada kita. Tinggalkan menuntut tersebut. Tak payah berkacau lah benda yang tidak perlu. Adapun benda yang perlu, itu lain. Nafkah keluarga dan sebagainya. Benda yang tidak perlu. Nak kacau juga. Kita target nak hipung duit. Tahun ni 100,000. Sedangkan tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan, contohnya orang nego syarikat ke, orang yang ada projek tertentu ke, itu lain lah cerita. Sekarang yang tidak ada keperluan, maka hendaklah yang pertama sekali dia tinggalkan menuntut yang tiada daripada dunia. Yang kedua, wa tafriqul majmu'i minha minad dunia. Membahagi-bahagikan yang terhimpun daripada dunia. Maknanya barang ada tangan kita, dunia yang ada di tangan kita, kita tafriq. Kita membahagi-bahagikan kepada orang lain. Maknanya kita keluarkan sedekah. Zakat itu yang wajib dah. Keluarkan sedekah kita, bagi kepada orang lain juga. Kongsi nikmat. Kongsi nikmat. Yang ketiga, ini yang paling payah. Watarku iradatiha wa ikhtiyariha. Meninggalkan iradati dunia wa ikhtiyari dunia. Tinggalkan keinginan dan ikhtiar nak cari dunia. Maknanya hati kita ni tak ada telitah lasa nah untuk nak kepada dunia. Tidak ada telitah keinginan kepada dunia. Jadi 3 ni perlu ada dalam jiwa dan diri seorang hamba. Bila ada 3 ni, wa amma zuhdul ladzi huwa ghairu makdurin lil abdi, dan ada pun zuhud yang iaitu tidak mampu dibuat oleh hamba, fahuwa burudatu syai'i ala qalbi zahidi. Maka iaitu az-zuhdu ghairul makdur ni sejuk sesuatu di atas hati hamba, dalam hati hamba. Maknanya bermakna adami mahabbatihi lahu. Dalam hati tidak berasa nak sikit abuk pun. Kalau macam kita, contoh yang kita buat tadi lah. Kalau orang bahagi kepada kita 10,000 pun tidak terasa, tidak terkesan, tidak suka-suka pun. Tak suka pun boleh 1,000 tadi. Kalau suka pun sebab ditilik itu satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Bukan sebab zat duit tadi. Tidak terasa, sejuk. Dalam hati ni tidak berasa apa-apa. Dan dalil tak berasa apa-apa tu 1,000 tadi, kalau orang lain minta, dia boleh sedekah kat orang lain pula. Yang tu payahlah. Sebab bila kita boleh duit, orang ni bila tengok duit, tu dia akan start jadi punah. Sebab bukan maksud semata-mata tengok duit. Tak. Tapi bila duit tak dia menguasai jiwa dia. Jadi orang yang sejuk hati dia ini, maksud sejuk sesuatu di atas hati dia ni, dunia ni lalu kot tangan dia saja. Tidak masuk dalam hati dia. Sejuk. Tak bergerak apa-apa. Summa zuhdul ladzi huwa makdurun. Kemudian zuhud yang iaitu mampu dibuat oleh hamba, muqaddimatun. Adalah muqaddimah. Muqaddimatun lizuhdi. Permulaan kepada zuhud alladzi huwa ghairu makdurin. Yang iaitu tidak mampu dibuat tadilah. Maknanya untuk nak capai burudatu syai' ala qalbi zahid, nak capai zuhud yang tidak mampu dibuat tadi, yang kita kata zuhud yang khasah lah. Maka perlu mujahadah. Perlu dibuat muqaddimahnya. Muqaddimahnya adalah zuhud yang mampu dibuat tadilah. 3 perkara tadi. Fa'iza ata bihil abdu, maka apabila mendatangkan dengannya bizuhdil makduri lahu, al-abdu oleh hamba, awrasathu tilka
burudatad dunya ala qalbihi. Nescaya mewariskan akan dia, akan al-abda, akan hamba itu tilka, yakni al-umuru salasatu, 3 perkara tadi, burudatad dunya ala qalbihi. Sejuk dunia di atas hati dia. Sejuk, tak berasa apa-apa terhadap dunia. Wa hadza indi, kata Imam Ghazali, wa hadza indi, dan ini yakni adamu hubbid dunya al-mu'abbari anhu bil burudah. Tidak cinta kepada dunia yang ditakbirkan, yang diibaratkan dengan burudah itu huwa zuhdul haqiqi. Kata Imam Ghazali, wa hadza indi huwa zuhdul haqiqi. Inilah zuhud yang sebenar-benarnya. Di sana ada lagi lah tafsir para ulama tentang makna zuhud ni sedikit. Di antaranya kata Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan az-zuhdu maknayani zahirun wa batinun. Beliau mengatakan zuhud ini ada 2 makna, zahir dan batin. Fa-zahiru nafdu ma fil aidi minal amlaki wa tarki talabil mafqudi. Zahir itu adalah menghilangkan, menyapu barang yang ada pada tangan daripada yang kita miliki dan kita meninggalkan menuntut apa yang tidak ada. Maknanya di antara sifat yang kita nak tengok orang itu ada sifat zuhud, dia rajin sedekah. Dia sedekah bila ada harta, dia suka bagi kepada orang. Ini di antara alamat orang itu ada zuhud. Sebab dia tidak terasa nak sifat dunia tadi. Bahkan dia tafriqul majmu'. Wal batinu, dan batin itu zawalur raghbati. Hilangkan keinginan tamu'u nak anit qalbi, daripada hati terhadap dunia takdilah. Kemudian seterusnya kata musannif rahimahullahu taala, tarku iradatid dunya, meninggalkan keinginan terhadap dunia. Ini yang ketiga tadi yang kita sebut tadi. Maknanya zuhud yang muqaddimah kepada zuhud yang hakiki itu ada 3. Tarku talabil mafqudi minad dunya, kemudian tafriqul majmu'i minha wa tarku iradatiha wa ikhtiyariha. Jadi yang ketiga ni antara benda yang al-as'ab, yang paling payah. As'abal umur, benda yang paling payah sekali. Jadi summa kemudian i'lam, hendaklah kamu ketahui anna as'abal umuri, bahawa yang paling payah daripada perkara-perkara as-salasati yang 3 ini, innama huwa tarkul iradati bil qalbi. Hanya saja iaitu as'abal umur ini tarkul iradati bil qalbi, meninggalkan ingin dalam hati. Orang ni kita boleh tengok dia buai dunia dia. Dia suka sedekah, iyalah. Tapi kadang-kadang balik rumah dia teringat. Sebab apa? Sebab keinginan terhadap dunia itu masih ada lagi. Tak nera tidur kadang-kadang. Maknanya nak meninggalkan, nak membuang iradah itu memang sukar. Orang yang miskin, nampak miskin tapi dalam hati dia keinginan dan cinta kepada dunia lebih daripada orang kaya kadang-kadang. Maknanya yang paling payah nak buat adalah al-iradah, keinginan terhadap dunia. Kerana kam min tarikin laha. Jadi kenapa musannif mengatakan bahawasanya meninggalkan ikhtiar ini adalah yang paling payah sekali? Kerana kam min tarikin laha. Kerana berapa ramai daripada min tarikin ini, min syaksin tarikin, daripada orang yang meninggalkan laha, yakni li iradatid dunya, yang meninggalkan ingin terhadap dunia bi zahirihi, pada zahirnya. Dengan zahir dia tinggal bi zahiri tariki, tapi muhibbun muridun laha bi batinihi. Ia ni orang yang mencintai, orang yang berkeinginan laha, yakni lid dunya bi batinihi, pada batinnya. Zahir nampak tidak ada harta, tapi hati dia membuak-buak cinta sangat terhadap dunia. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Demikian ad-darul akhirah, negeri akhirat, yakni al-jannah, kami jadikan bagi orang yang la yuriduna. Allah Ta'ala sebut la yuriduna, orang yang tidak inginkan ketinggian di dunia, wala fasada, dan tidak inginkan melakukan kefasadan di atas dunia. Wal aqibatu lil muttaqin, dan wal aqibatu, kebaikan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Allaqal hukma, jadi Allah Ta'ala mentaklik, mengikat nafyil iradati,
mengikat hukum, apa hukum yakni al-ja'la al-mazkur ni lah yang Allah Taala kata naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwa ni. Maknanya Allah Taala ikat al-ja'la al-mazkur ini dengan binafil iradati, dengan menafikan iradatil 'uluwi wal fasad, duna talabi wal fi'li. Allah Taala duna ta'liqi talabi wal fi'li. Allah Taala tidak ta'liq dengan talab dan juga buat, tuntut dan buat lil muradi bagi yang diinginkan. Summa allazi yab'asu 'ala tarki wat tafriqi, kemudian perkara yang yab'asu yakni yahmilu, yang membawa 'ala tarki, di atas meninggalkan at-talab wat tafriqi, yakni membahagikan al-majmu' ini, wa yuhawwinu 'alaika, maknanya untuk kita jadi mudah tinggalkan yang tidak ada di tangan kita, dan kita ni mudah bersedekah kepada orang lain ini, wa yuhawwinu 'alaika zalika, dan meringankan ke atas kamu zalika, yakni al-mazkura min at-tarki wat tafriq, zikru afatid dunya wa uyubiha. Kita ingat penyakit-penyakit afatid dunya wa uyubiha allati la tuhsa, yang semestinya tak akan mampu untuk kita nak bilang lah penyakit-penyakit dan juga keaiban-keaiban dunia itu. Seterusnya hukum zuhdi fi, hukum zuhud di dunia. Wa'lam anna zuhda, hendaklah kamu ketahui bahawa zuhud yaqa'u indana, berlaku di sisi kami fil halali wal harami, pada perkara yang halal dan juga haram. Fahuwa fil harami fardun, maka zuhud, ini fazuhdu fil harami zuhud, pada perkara haram itu adalah fardu wajib. Wa fil halali naflun, dan pada perkara halal itu adalah sunat. Summa manzilatu, kemudian musannif nak jelaskan kepada kita bagaimana tamsil mereka yang zuhud daripada cinta kepada dunia ini. Manzilatu hadzal harami, kedudukan perkara haram ini, li mustaqimit ta'ati, bagi orang yang istiqamah dalam melakukan ketaatan, bimanzilatil maitatil mustaqzarati, dengan menempati bangkai yang mustaqzarah, yang dikeji, bangkai busuk. La yakdumu alaiha, maknanya la yakdumu al-abdu min mustaqimit ta'ani, tidak menuju, tidak terasa nak pegang pun alaiha, alal maitah, illa melainkan indat darurah, di sisi darurah, ketika darurati bimiqdari daf'id darari, dengan kadar nak menolak perkara mudarat. Wa amma zuhdu fil halali, adapun zuhud pada perkara halal, fa innama yakunu fi manzilatil abdali, maka hanya sahaja adalah ia pada kedudukan manzilah golongan al-abdal. Al-abdal ni adalah orang-orang yang satu kaum yang Allah Ta'ala wali abdal yang kita sebut. Al-abdalu huwa qaumun. Al-abdalu hum qaumun yuqimu bihim Allahu Azza wa Jalla al-arda. Wahum sab'un, ada 70. Arba'una bisyam wa thalathuna bi ghairiha. La yamutu ahaduhum illa qama maqamahu akharu min sa'irin nas. Jadi di sisi mereka ni yakunu indahum al-halalu, perkara halal adalah di sisi mereka, di sisi abdal, perkara halal ini bimanzilatil maitati. Perkara halal tu bukan perkara haram. Perkara halal tu menempati bangkai dah. Adapun bagi orang yang istiqamah dalam ketaatan daripada awamul muslimin, perkara haram itu menempati bangkai. Perkara halal itu sunat dia boleh ambil lah. Dengan kadarnya. Tapi bagi golongan-golongan abdal ini adalah di sisi mereka perkara halal itu pun dah dianggap sebagai maitah, sebagai bangkai yang dia tak akan ambil. La yatanawaluna minha, mereka tidak akan mencapai daripadanya, yakni minal maitah illa qadran, melainkan kadar la budda minhu, melainkan kadar yang tak dapat tidak daripadanya, daripada kadar. Sebab nak hidup perlu juga kepada perkara halal tadi. Wal haramu indahum, dan perkara haram di sisi mereka bimanzilatin nari, menempati api. La yakhturu bibalihim, maka tidak terlintas bibalihim, yakni dalam hati mereka, biqalbihim qasdu tanawuliha,
tak telitah pun oleh kosak nak capainya. Capai annar, api ini, bihalin, yani bihalin minal ahwali, daripada satu keadaan, daripada mana-mana keadaan, yakni inda darurati au ghairi darurati, sama ada darurah ke tidak darurah ke, tidak telitah nak ambil nah. Wahadha, dan inilah yani adamul khatari ala qasdi tanawuliha, ini makna al-burudati, inilah makna burudah, makna sejuk, alal qalbi, sejuk sesuatu di atas hati, bi antang qati'a himmatuhu anha, dengan bahawa putus himmah, yani iradatuhu anha, keinginannya hamba tadi daripadanya, anha anid dunia, wa yastakziruha, dan menganggap kotorlah, wa yastakziruha wa yastankiruha jiddan, dan dia menganggap kotorlah dunia dan dia membenci dunia jiddan, yani ghayatan wa mubalaghatan, fala yabqalaha, maka tidak kekallah baginya, yani lid dunya fi qalbihi fil abdi, fi qalbil abdi zahid, dalam hati hamba yang zuhud ini, ikhtiyarun wala iradatun, tidak ada ikhtiar dan tidak ada iradah, tidak ada rasa nak, tidak ada rasa keperluan pun. Masalud dunia, perumpamaan dunia. Fa in qulta, maka jika kamu kata, kaifa yumkinu an tasira dunya fi syahawatiha wa ladzatiha al-ajibatil matlubati indal insani bimanzilatin nar. Maka jika kamu kata macam ni, di sini antara persoalan yang ditimbulkan oleh Imam Ghazali. Sekiranya kamu kata bagaimana mungkin bahawa jadilah dunia itu dalam keadaan syahawatiha, rasa lazat syahwat, keadaan dia tu yang diinginkan, dan kelazatan yang ajibah yang dituntut di sisi manusia, al-insanil ghafil, di sisi manusia yang ghafil an aqibati amrihi. Bagaimana boleh kita katakan tasira bimanzilatin nar, seperti adalah ia dengan menempati api, au bimanzilatil jifatil mustahilati, ataupun dengan menempati bangkai yang busuk yang dah berubah. Wal binyatu binyatuna, yani wal hal binyatu binyatuna, yani al khilqatu khilqatuna, yani wal halu annaha dhaifah, makna hamba ini lemah. Supaya kita ya, supaya kami ya, kenapa boleh dianggap seperti api, boleh dianggap seperti bangkai, sedangkan sifat kita ni memang kepada dunia. Wa taba'u taba'una, yani wa huwa syadidul hirsi ala dunia, tabiatnya tabiat kami seperti kami, maknanya sangat nak kepada dunia. Maka kata musannif jawab kepada soalan yang dibuat tadi, fa'alam anna man wuffiqat taufiqa al-khassa, maka hendaklah kamu tahu bahawa mereka yang diberi taufik akan sebagai taufik yang khas, wa alima afatiha, dan mengetahui afatiha, yani wa alima ilman yaqinan, mengetahui dengan yakin, afatiha, penyakit dunia, wa qadharuha, keburukan cema-cema dunia, fi asliha, pada asal dunia, fatasiru indahu kadzalika, maka jadilah dunia indahu, di sisinya, indaman wuffiqa, di sisi mereka yang diberi taufik itu, kadzalika, yakni bimanzilatin nari wal jifah, demikianlah, sebab mereka diberi taufik yang khas dan mereka mengetahui penyakit-penyakit cema-cema dunia itu, maka jadilah dunia di sisi mereka seperti itu. Wa inna ma yata'ajjabu min hadza, dan hanya saja yang jadi pelik, yang jadi takjub, min hadza, daripada ini, yani min antakuna bimanzilatin nari awil jifah, min antakuna dunia bimanzilatin nari awil jifah, yang jadi takjub, yang jadi pelik daripada keadaan dunia ini menempati api ataupun bangkai ini, hanyalah ar-raghibuna al-umyanu an aibid dunya wa afatiha, oleh orang yang ar-raghibun, yang al-muqbiluna ala dunya wal mutawajjihuna ilaiha, orang yang ingin kepada dunia, yang tawajjuh hatinya kepada dunia, al-umyanu, yani yang buta hati mereka, amal qulub, an aibid dunya wa afatiha, yang hati mereka buta daripada keaiban dunia dan penyakit dunia. Al-mughtarruna, ini al-makhdu'un, yang tertipu, bi zahiriha wa zinatiha, dengan zahir dunia, dengan perhiasan dunia. Mereka itu yang jadi takjub kepada orang yang zuhud daripada dunia. Wa hadza,
Wahadha, dan keadaan ini, wahadha yani al-madhkuru min sayruratid dunya bimanzilatin nari awil jifah ini yumathalu bi insanin sana'a khabisan. Maka dibuat misal, diumpamakan dengan seorang insan yang membuat khabisan. Khabisan ni maknanya halawiyah lah. Maknanya satu makanan. Satu jenis makanan yang dicampur di dalamnya itu gula, buah tamar. Maknanya dia ni comel nampak pada zahirnya. Jadi wahadha yumathalu bi insanin sana'a khabisan bi syara'itihi. Yang melakukan khabis, seorang manusia diumpamakan dengan seorang manusia yang membuat khabis bi syara'itihi, dengan syarat-syaratnya, dengan syarat-syarat maknanya dengan campuran-campurannya lah. Campuran-campuran khabis itu minas sukari wa ghairihi, daripada gula dan selainnya seperti buah tamar. Summa taraha fihi, duk tengah buat kek tadilah, kita kata kek ataupun kuih tadi, dia duk tengah buat tu. Taraha fihi, lalu mencampurkan hadza insanun fihi, padanya fil khabis qit'ata summin qatilin. Duk tengah buat, tiba-tiba dia pergi capur racun. Summin qatilin. Maka duk tengah capur racun tu fa absara zalika, maka melihatlah akademiki yakni tarhas summi tu. Maknanya perbuatan atau huk racun tu rajulun, oleh seorang lelaki. Walam yubsirhu akharu, dan tidak melihat akal dia, akal tarhas summi akharu, oleh rajulun akharu, lelaki yang lain. Wa wada'al khabisa baina, lepas pada siap buat kek tadi tu, buat kuih tadi tu. Wa wada'al khabisa yani al-insan, manusia hak buat khabis itu, dia meletakkan kuih tadi, kek tadi, baina aidihima, di depan aidi rajul ini. Letak depan dua lelaki tadi, lelaki yang al-mubsir dan ghairul mubsir, yang tengok dan tak tengok. Hal keadaan khabis itu muzayyanan, muzakhrafan, dihiasi, dicantikkan pula. Farrajulul ladzi absara ma ju'ila fihi, maka lelaki yang absara, yang melihat, ma ju'ila fihi, barang yang diletakkan, ma wudi'a, ma turiha fihi, yang dilontarkan, yang disipil, yang diletak, yang dicapur, ma khulita fihi, padanya, pada khabis, minas summi, daripada racun, yakunu zahidan, adalah ia zahidan, yakni mujtaniban fi zalikal khabis. Mestilah dia tak sempat makan kek tadi, walaupun zahir nampak comel. La yakhturu bi balihi, tidak terlintas sikit abuk pun pada fikiran dia, an yatanawala minhu, nak capai minhu, daripadanya, yani minal khabis, bihadin albatata, yani walau qalilan, walaupun sikit pun tak sih. Sebab dia tahu dah kalau makan ni mati, ada racun. Wa yakunu zalika, dan adalah demikian khabis yang dicampur dengan al-mukhtalit bisummi itu, yang dicampur dengan racun itu, indahu, di sisinya, inda rajuliz zahidi al-mubsir bimanzilatin nari, menempati api. Maknanya api ni orang tak pegang, orang tak ambil. Bal as'abu, bahkan lebih lagi. Bal as'abu, lebih lagi, limakani ma yu'lamu min afatihi, kerana tempat barang yang diketahui daripada penyakitnya. Afatihil muhlikah, maknanya kalau makan matilah. Wala yaghtarru, dan dia tidak tertipu bi zahirihi, bi zahiril khabis, wa zinatihi, dan perhiasan khabis. Wa ammar rajulul akhar, adapun lelaki yang lain yang tak nampak, alladzi lam yubsir ma ju'ila fihi, ightarra bi zahirihil muzakhrafi, dia ni in khada'a, tertipu dengan zahir yang dihiasinya. Wa harasa alaihi, dan bukan setakat tertipu, tak sabar pula, tamak, harasa alaih, nak pula, raghiba fihi walam yasbir anhu, dan tak sabar pula nak makan, walam yasbar an tanawulihi, tak sabar pula nak capainya, tak sabar nak makannya. Wa akhaza yata'ajjabu, bahkan dia pula pelik, yani syara'a, akhaza yani syara'a, yata'ajjabu, dia pula ta'ajjub min sahibihi, daripada sahih dia, hak sore lagi tadi, allazi absara ma fihi itu, az-zahidi fihi, sahabat dia yang zahid padanya, yang tak say makan tadi itu. Pelik pula, dia kata apa tak say makan, barang sedap ni nampak comel ni, apa tak say makan. Fihi yani fil khabis.
Warubbama yasfahuhu, dan barangkali dia membodohkannya. Yasfahu ni ar-rajulu ghairul mubsir, yasfahu ar-rajulal mubsira az-zahida fi zalika, yani fi zuhdihi zalikal khabisa. Dia membodohkan pula pada zuhudnya, zuhud sahabat dia tadi, keengganan sahabat dia tak usah makan tadi. Fahadha mathalu haramid dunya ma'al busara'il mustaqimina wal juhalir raghibina. Maka inilah fahadha, yani al-mazkur minat tamsil, ini perumpamaan perkara haram daripada dunia dengan orang yang busara, yang mata hatinya nampak, yang istiqamah dalam ketaatan, dengan orang yang jahil, ar-raghibin, yang ar-raghibina fid dunya, al-ghafilina an aqibati amriha. Baik, fa illam yatrah fihi as-summa, itu perkara haram. Mana perumpamaan kalau dikatakan dunia ini seperti al-annar. Baik, kalau diumpamakan dengan maitah pula, fa illam yatrah fihi, yani fil khabis itu as-summa. Kalau lelaki itu tidak campak padanya racun, lakin basaqa fihi, tapi dia ludah. Basaqa as-sani'u, al-insanu sani'u lidzalikal khabis, dia ludah. Dalamnya dalam kuih tersebut, dia tengah buat kek, dia ludah. Awim takhata, ataupun dia lattaqa bil mukhati, ataupun dia capur dengan hinguh dia. Summa dhammaqahu, kemudian dia dhammah, dia gulunglah, dia adun. Dhammaqahu wa zayyanahu, dan menghiasinya. Dhammaqahu dhammakhal khabis allazi turiha fihi al-basaq tu, wa zayyanahu, dan dihiasi pula. Farrajulul ladzi syahada minhu, maka lelaki yang melihat, syahada minhu, syahada min sani'il khabis, itu zalikal fi'la, dia melihat daripada orang yang melakukan, orang yang buat kuih tadi tu, dia tengok perbuatan luduh liu tak ada, yakunu mustakziran li zalikal khabis, mestilah dia ni rasa jijik. Adalah ia mustakzir, maknanya rasa jijik, seorang yang menganggap jijik li zalikal khabis, terhadap kuih tersebut, kek tersebut, nafiran anhu, lari daripadanya, yani mutaba'i dan mutajafian. La yakadu yakdumu alaihi alal khabis, tidaklah ia cuba capai khabis tersebut illa inda darurati, kecuali ketika darurah, lapar sangat agak makanlah sebab tak mati pun, tapi adalah rasa jijik. Wa syiddatil hajati ilaihi ilal khabis wallazi lam yushahid zalika, dan lelaki yang tidak melihat demikian zalikal fi'la fa huwa jahilun, maka iaitu dia ni yang jahil bi afatihi, dengan afatnya, dengan penyakit yang ada, dengan keburukan yang ada pada khabis itu. Mughtarrun bi zahirihi, tertipu dengan zahirnya. Harisun alaihi, tak sabar, ingin tamak pula nak makan. Mukibbun, yakni muqbilun, mencapainya. Mu'jibun, rasa takjub pula. Muhibbun, rasa suka pula. Fahadha mathalu halalid dunya, maka ini fahadha, yakni al-mazkuru min hadha tamsil tsani, tamsil yang kedua ini adalah perumpamaan pada halalid dunya ma'al fariqaini, bersama dua orang yang berbeza lah, dua golongan tadi. Ahlil basirati wal istiqamati, orang yang punya mata hati yang nampak dan istiqamah, dan ahli raghbah wal ghaflah, yakni ahli raghbati fid dunya wal ghaflati an aqibati amriha, yang lalai daripada hujung kisah dunia ni, hujung dunia ni, tepat kembalinya. Wa inna makhtalafa halur rajulaini, dan hanya saja berbeza dua keadaan lelaki ini, ma'atasawihima, serta sama kedua-duanya, fi tab'i wal binyati, pada tabiatnya sama, pada tubuhnya sama. Li basiratin, maka ikhtilaf itu berlaku li basiratin, kerana mata hati. Wa ilmin, dan ilmu, kana, yani wujida li ahadihima, yang ada pada salah satu daripada keduanya. Wa jahlin wa ghaflatin wa jafa'in, dan disebabkan kejahilan dan kelalaian. Wa jafa'in, dan kekerasan. Jafa' yang keras hati. Ghilzah azazah kana lil akhari, yang adalah ia wujida lil akhar, yang ada pada yang lain, lil rajulil akhar min ahlil ghaflah war raghbah ni. Falau alimar raghibu, maka kita nak ceritanya yang membezakan itu adalah al ilmu wal basirah. Siapa-siapa yang punya ilmu dan kecelikan mata hati, dia akan terselamat. Jadi falau alimar raghibu, maka sekiranya orang yang ingin kepada dunia itu tahu, wa absara ma alimahu zahidu,
dan dia celak terhadap barang yang diketahuilah akan dia barang oleh zahid, oleh orang yang zahid, yakni min afatiha allati la tuhsa, daripada keburukan dan penyakit-penyakit keaiban dunia yang tidak dapat dibilai banyak sangat. Lakana zahidan mislahu, lakana hadzal raghibu zahidan mislahu, nescaya adalah orang yang hatinya cinta kepada dunia tadi zahid seumpamanya misla zahidi al-alimi walau jahila zahidu, dan sekiranya orang zuhud itu pula jahil, wa amiya anhu raghibu, dan dia pula buta daripada barang yang buta lah daripadanya, yani minal afat ar-raghibu, oleh orang yang nak kepada dunia tadi, lakana raghiban mislahu, nescaya adalah ia, yani hadza zahidul jahilu raghiban mislahu misdar raghibil jahili, nescaya dia juga jadi tamak nak juga kepada dunia. Jadi yang membezakan itu adalah ma yufarriquhuma adalah al-ilmu wal basirah, ilmu dan juga kecelikan mata hati tersebut. Al-qadru al-matlubu minad dunya, kadar yang dituntut daripada dunia. Baik, kalau nak tuntut juga dunia, apakah berapa kadar? Apakah kadarnya? Wa'lam, hendaklah kamu ketahui anna zuhda fil fuduli. Anna zuhda fil fuduli. Ini fi nuskhah anna zuhda yajibu fil fuduli. Hendaklah kamu ketahui bahawasanya zuhud itu sepatutnya wajib juga pada perkara yang fudul. Ini mazada alal hajah. Mimma la yahtaju ilaihi, ataupun la yuhtaju ilaihi, daripada barang yang tidak dihajatkan kepadanya, kepada barang fi qiwamil binyah, pada nak mendirikan tubuh kita. Tubuh kita nak maknanya kalau tak ada benda ni tak mati pun. Fi qiwamil binyah. Ini fi iqamatil hayah. Fal maksudu, kerana yang dimaksudkan itu di atas dunia ini adalah al-qiwamu, boleh berdiri, wal quwwatu, ada kekuatan, hatta ta'budallaha ta'ala, sehingga kamu mampu beribadah kepada Allah. Lal aklu wa syurbu wa talazzuzu, bukan hidup ini murak ataupun maksud utama nak makan, nak minum, nak berlazat-lazat. Nah, laisal maqsudu fi talabid dunya al-akla wa syurba wa talazzuza. Wallahu ta'ala insya'a, maka Allah Ta'ala itu insya'a, jika berkehendak oleh Allah, aqamaha, yani aqamal binyata, dia boleh mendirikan tubuh kita jadi segar, bisyai'in wasababin, dengan sesuatu dan juga dengan sebab-sebab. Sebagaimana kita inilah, yani kal akli wa syurbi, kita makan, dengan sebab makan boleh sihat tubuh badan, boleh buat ibadah, dengan sebab minum. Wa insya'a, dan Allah Ta'ala jika dia nak, aqamaha bi ghairi sababin, jika dia nak, Allah Ta'ala boleh segarkan tubuh kita, bangkitkan tubuh kita bi ghairi sababin, tanpa apa-apa sebab. Kal malaikati, seperti malaikat, yang ini bitasbih, dengan tasbih. Maknanya walaupun makan sikit buah kurma, 3 butir je pagi, tapi dengan buah kurma tadi, dia ada kekuatan yang luar biasa. Itu kehendak Allah Ta'ala. Summa inkana bi syai'in, kemudian jika adalah ia ingkana aqamah bi syai'in, jika Allah Ta'ala nak bangkit ke, nak tegak ke biniyah, tubuh kita ni dengan sesuatu, insya'a, maka jika Tuhan nak, fa bi syai'in, yani fa imma aqamaha wa qawwaha bi syai'in hasilin indaka, maka kalau Tuhan nak, maka sama ada boleh jadi dengan sesuatu yang hasil di sisi kamu. Min ghairi talabin wa kasbin, tanpa kamu berusaha. Tanpa kamu usaha. Au bi talabika wa kasbika, ataupun dengan usaha kamu. Macam kita sekarang, kebanyakan orang dengan usaha dia, dengan kerja buat dia. Itu hanya sebab sahaja. Wa kasbika, yani au imma aqamaha bi talabika wa kasbika. Wa insya'a, dan jika dia nak demikian, fa bi syai'in, yani fa aqamaha ghairihi, maka dia bangkitkan, dia tegakkan tubuh kamu dengan suatu ghairihi, selain perkara tersebut, yani ghairi talabi wal kasbi, tanpa ada usaha. Yusabbibuhu, yang Allah Ta'ala sebabkan kepada kamu. Setengah nuskhah yusayyibuhu, ay yu'tihi, yang Allah Ta'ala kurniakan perkara tersebut bagi kamu. Yusabbibuhu, yu'ti hadha syai'a laka, bagi kamu min haitsu la tahtasibu, daripada sekira-kira kamu tidak tahtasib, tak sangka min ghairi talabin minka wa kasbin,
Jadi hak penting sekali adalah maksud dalam kita hidup ini adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dan mencari rezeki itu untuk mencari kekuatan untuk istiqamah dalam ibadah. Bukan talazzuz. Kalau Tuhan nak buat macam-macam, Tuhan boleh buat kepada kita. Faizan, maka jadi kerana itulah, yani li'anna mala faizan, kerana itu yani in kana al-maqsudu al-qiwam idza kana al-maqsudu al-qiwama wal quwwata lil binya lal akla wa syurba, maka apabila adalah maksud itu adalah ada perdirian untuk buat ibadah, ada kekuatan untuk buat ibadah, bukan semata-mata makan dan minum, la tahtaju bihalin ila talabin wa iradatin. Maksudnya pada asalnya sebenarnya tidak perlu pun kita ni duk kacau usaha dia juga hati tu tomuk. No. Ada usaha yang tak patut kita usaha dan ada keinginan yang tak patut kita ingin sebenarnya. Ini orang peringkat tinggi lah. Ini orang peringkat tinggi. Maknanya benda tersebut datang kepada kita. Sebab rezeki memang Tuhan tentukan kepada kita. Sebab itulah kita kecek sekarang dalam ilmu tasawuf. Jadi sebenarnya tidak perlu sangat pun. Tapi lah kalau kadang-kadang setengah orang dia tak kuat, keyakinan dia tak tinggi. Ini Imam Ghazali dia ra'i. Orang yang keazamannya tak kukuh. Lalu dia kata fa illam taqwa ala zalika, maka jika tidak teguh, tidak kuat di atas demikian, berasa tak yakin mana, kena usaha juga, kena ada keinginan juga ni, kalau tak usaha kak nak makan gapo. Ya setengah orang dia akan telitah macam tu. Maka kalau kamu tak kuat di atas demikian, yani zalika zuhdi. Zalika zuhdi. Lidak fika. Kerana lemahnya kamu, wa talabta wa aratta, dan kamu ni nak usaha juga, nak kacau buat juga. Wa aratta, dan hati kamu ni berkeinginan juga. Maka tak apalah. Dia kata fanwi bidzalika, hendaklah kamu niat dengan demikian bidzalika, yani bidzalika talabi wal iradati al-uddata. Kamu niatlah untuk nak cari al-uddah wal quwwah. Al-uddatanya al-isti'dada wa ta'ahuba. Nak cari bekalan. Aku buat kerja pagi sampai petang ni sebenarnya bekalan untuk buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Wal quwwata ala ibadatillahi ta'ala, dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala duna syahwati wal lazzati. Ini duna qasdi syahwati wal lazzati. Jangan pula kosak sebab syahwat dan kelazatan. Fa innaka idza nawaita zalika, maka sesungguhnya kamu idza nawaita zalika, apabila kamu niat demikian, ini zalika al-isti'dad wa ta'ahuba wal quwwah, kana talabu wal iradatu minka khairan, maka adalah mu usaha tak ada, mu ingin tak ada, yang terbit daripada kamu khairun, satu kebaikan, wa talaban lil akhirati, dan dianggap sebagai satu tuntutan untuk akhirat juga. Sebab kamu jadikan usaha kamu, kerja buat kamu itu sebagai wasilah untuk mencapai akhirat bil haqiqati, pada hakikat la li dunia. Tapi ini kena betul biar molek lah, kena betul niat semua. Sebab apa? Li anna ma la yutawassalu ila syai' illa bihi fahuwa minhu. Ini kaidahnya. Wala yakdahu, ini dan tidak merosakkan, yakdahu yani la ya'ibu wala yanqusu hadha talabu wal iradah, ini fi zuhdika, pada zuhud kamu, wa tajarrudika, dan tajarrud kamu. Ini kesimpulan kepada kaedah-kaedah seseorang hamba itu nak bersifat dengan zuhud. Jadi tengoklah kita di maqam yang mana untuk kita tahakkuk dengan sifat tersebut. Kemudian aikusani al-khalqu, halangan yang kedua pula adalah manusia. InsyaAllah kita sambung pada kelas yang seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.